Assalamualaikum sahabat-sahabat, saya Ashraf daripada Pro Steering. Okey, hari ini kita nak proses satu steering Proton Saga VVT. Jom saya tunjukkan cara untuk kita nak buka steering ni. Okey, untuk model ni macam biasa kita gunakan top T30. Dia ada skru sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, jadi sekarang kita buka dulu. Okay, dia ada dua skru kiri dan kanan. Kita dah buka skru tu, kita betulkan steering, matikan enjin. Okay. Lepas tu kita cari screwdriver yang kecil macam ni. Dia untuk kita nak buka kabel airbag dan juga kabel horn. Jadi macam biasa kita buka macam ni pelan-pelan. Okay. Nampak dia akan nampak macam ni. Okay, kalau sahabat-sahabat tengok macam ni, dia ada satu skru, satu kabel airbag warna kuning. Pakai screwdriver ni kita umpil sahaja. Okey, sampai dia bunyi klik, lepas tu tarik dengan tangan. Okey, dia akan jadi macam tu. Okey, jadi letak ke tepi dulu airbag. Dalam ni dia ada satu pula orang kata apa? Bolt. Okey, bolt ni dia guna saiz 17 mm. 17 mm. Jadi kita buka bolt kat dalam ni. Okey, buka bolt. Dan macam biasa kita akan tandakan menggunakan marker supaya bila kita nak pasang balik kita tak terlepas, kita tak tersilap. Kita tak mau nanti dia sengit. Okey. Dan macam biasa sahabat-sahabat, kalau kita nak cabut tu kita tarik macam ni memang tak boleh, memang dia ketat. Jadi kita kena ketuk sikit. Okey, nampak bila kita ketuk je dia akan tercabut. Jadi kita pun cabut. Okey, lupa nak tunjuk mesin ni. Okey, dalam ni dia ada satu lagi kabel untuk kata horn. Okey, dia satu kabel horn ni, pastikan kita tarik kabel horn ni. Jadi dia selalunya dia ada dua kabel lah, satu kabel untuk horn dan juga satu kabel untuk airbag. Okey, jadi kita tarik sahaja dua-dua tu, dah tercabut steering kita. Okey, terima kasih. Semoga perkongsian ini bermanfaat.